Panasnya cuaca. Nasib baik ada kipas daripada Gujudok yang aku dah beli hari tu. Iklan sangat. Okey, ini adalah kipas yang korang akan dapatkan. Lagi-lagi untuk korang yang ada anak kecil. Sebab kipas ni sangat sesuai untuk pegang. Nampak tak? Sangat padu. So, kalau korang ada anak kecil yang bersekolah, lagi sekolah menengah ke, kalau dia orang ada sukan ke, ada aktiviti-aktiviti kat sekolah ke, boleh je bawa kipas ni sebab dia sangat cantik dan tak makan ruang pun. Apa yang best dekat depan ni, dia ada plate besi tau. Jadi bila angin terkeluar, dia akan menyejukkan plate besi ni dan sekaligus akan membuatkan angin yang keluar tu menjadi angin yang sejuk. Okey, belakang ni ada button on off. Atas dia ada lubang type C untuk charge dan depan dia ada dua button volume up, volume down untuk adjust suhu dan juga ada display untuk bagi tahu berapa percentage bateri yang tinggal dan juga kelajuan kipas tu. Kipas boleh laju daripada 0 sampailah ke 100. Kita tengah kipas, tiba-tiba tangan kita berpeluh, terjatuh. Jangan risau. Dia ada bagi sekali lanyard yang mana dia akan membuatkan jatuh pun tak ada masalah sebab dia tergantung dekat kita punya badan. So guys, apa lagi? Harga pun tak mahal mana. Hadiahkan sebiji untuk anak-anak. Nice. Mantap. Warna cantik-cantik semua dalam beg kuning dekat bawah.